Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raja kita diberi setinggi-tinggi kehormatan melangsungkan istiadat ini berserta dengan Al-Malik Faisal. Baginda berdua memulakan dengan tawaf sunat mengelilingi Kaabah. Mengikut riwayatnya, Kaabah telah dibina 6 kali. Mula-mula oleh malaikat sebelum manusia dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Allah Adam. Selepas itu Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail. Dan seterusnya oleh kaum. Selesai tawaf, semayang sunat di makam Nabi Ibrahim, iaitu sebuah batu pejal dibawa oleh Ismail untuk bersama-sama ayahnya Nabi Ibrahim berdiri memerhatikan pembinaan Kaabah. Tamat semayang sunat tawaf, barulah dimulakan istiadat membasuh Kaabah. Baitullah ini dibasuh setahun sekali sewaktu bulan haji mengikut firman Tuhan. Ingatlah ketika kami jadikan Kaabah tempat manusia berziarah dengan aman sentosa. Sebab itu, ambillah olehmu makam Nabi Ibrahim menjadi tempat sembahyang. Dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan Kaabah untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang beribadat di masjid dan orang yang rukuk dan sujud. Tawaf bermula di penjuru Batu Aswad sebanyak 7 kali dengan doa yang berlainan tiap-tiap pusingan. Selepas tawaf, sa'i selamat tinggal dengan doa, "Ya Tuhanku, janganlah dijadikan ziarah ini yang akhir di Baitullahil Haram. Tetapi sekiranya ditakdirkan demikian, berikanlah syurga sebagai gantinya. Aku tetap mentaatimu, ya Tuhan."